Assalamualaikum korang. Hari ni bertemu dengan saya, Alisa Sofia. Saya nak makan latok. Tengok ni. Yang ni dia punya kuah tau guys. Kalau korang nak tahu rasa dia macam mana, jom teman saya makan dulu. Okey, jom. Mula dia ada macam ni. Dia bulat-bulat. Bila kita makan rasa macam bulat-bulat. Lepas tu kita rasa sikit. Kuah dia saya takut pedas. Jom kita rasa. Bismillah. Sedap. Dalam dia macam mana? rasa dia macam masam-masam sikit lah kalau tak banyak tu kuah ni. Okey. Tengok ni. Try kuah banyak pula. Ni orang cakap sedap. Lepas tu saya try beli pun sedap rasa-rasa. Cuba kakak angkat sikit nak tengok dia macam mana. Mak takut air dia. Tak angkat satu, angkat satu. Oh, angkat satu. Angkatlah. Dia bulat-bulat. Dia meletup ke dalam mulut? Meletup pula. Meletup dalam mulut. Cuma dia kalau korang tak cicah banyak rasa macam masin je dalam dia. Tapi sedap walaupun masin. Jadi kena cecah kuah tu lah baru sedap lah. Tapi kalau cicah kuah banyak pula dah pedas. Pedas sikit lah. Dia punya kuah macam ada sambal dia sikit. Sedap. Okey, sedap. Kita dah rasa dah sedap. So, nanti kalau korang nak suruh saya makan makanan yang viral lagi kat TikTok, cakaplah dengan saya boleh je.